Hari pertama di Osaka dimulakan dengan melawat Universal Studio Japan untuk kali kedua. Bezanya kali ni aku dapat masuk lagi banyak attractions dengan Express Pass. The Wizarding World of Harry Potter masih lagi mengagumkan walaupun dah 11 tahun dibuka, dan surprisingly queue Butterbeer kali ni tak sepanjang queue Butterbeer masa aku pergi musim luruh dulu. Jadi main Butterbeer sebab queue tak panjang macam last time. Dan kali ni aku try Frozen Butterbeer pula. Tekstur macam Slurpee, cuma lebih sedap kalau kurang manis sikit. Lepas seharian dekat USJ, perjalanan hari esoknya diteruskan dengan menaiki cruise Santa Maria. Ni kali ketiga aku naik cruise ni. Masih menarik untuk duduk-duduk santai-santai sambil tengok view Osaka. So hari ni kita akan naik Santa Maria lagi sekali untuk kali yang ketiga. Habis naik cruise, kita orang dibawa untuk lunch ke sebuah tempat yang tak ada langsung dalam itinerary tetapi ada makanan halal. Rupanya diorang nak bawa kita orang tengok sumo live depan mata sambil makan. Ni first experience aku tengok sumo dan baru aku tahu memang besar rupanya atlet-atlet sumo ni. Haka cakap sumo ni suka yang ramai orang nak tengok tapi tiket dia terlalu mahal. Sebenarnya bagi aku bukan sumo je, dia macam satu experience yang lain daripada yang lain yang jarang orang highlight bila orang datang Japan. Tapi setiap perjalanan aku seorang-seorang kat sini bukan setakat mahal dari segi nilai tapi juga pengalaman. Episod kali ni tak panjang, jadi jom sama-sama berjalan dengan aku kita explore Osaka sekali lagi, tengok apa perbezaan Osaka tahun ni berbanding Traveller Osaka yang sebelum ni. Selamat menonton. This is the final boarding call for passengers. By the way, I nak share sikit. Masa I tengah travel, I was able to order Grab untuk memang pergi pasar. Korang mesti tertanya-tanya macam mana kan? Senang je, kan ada Grab for family. Korang boleh book ride, track perjalanan dan bayar untuk perjalanan keluarga dengan mudah. So, korang pun wajib cuba Grab for family. So, kalau dekat hotel semalam, dia serve kita halal food dekat kita punya table. So, sebab kita orang berlima, so dia request kita duduk dekat sini. Tapi yang dekat sini ni, dia tak ada ni. So, kita kena cari sendirilah macam kita travel sendiri tu. Mana benda yang kita boleh makan, mana tak boleh makan. Kalau malas nak cari, makan buah dengan sayur. I'm okay with that. Ada donut dia cantik. Okay, so ni breakfast kita untuk pagi ni. Aku ada setengah jam untuk makan sebab aku syok tengok makanan dia. Pasal aku nak penuhkan semua 6 plate ni. Lepas tu penat nak cari sebab nak cari benda yang boleh makan. So, kita terus makan. So, yang ni lemon donut. Aku nak try sebab dia lemon. Yang ni melon panna cotta, hash brown. Yang ni bendi. Kalau angin kita makan ubat nanti. Yang ni honeydew, watermelon dengan dragon fruit, salad. Yang ni Japanese omelette. Yang tu powdered cheese. Yang ni telur puyuh deep fried. Smoked salmon pun suka. Pasal ada waffle. Pasal aku letak dia punya ni batu hodus. Patutnya waffle aku cantik lah. Pasal yang ni melon bun. Air orange. Memang dia press terus fresh orange kat situ. Dia squeeze tau orange dekat dalam tu. So memang fresh betul. Pasal aku ambil nasi dengan miso soup. Okay, so jom makan. Kita dah kimas. Oh, sedap lah bendi dia. Dia makan dengan nasi. Nanti lah esok aku review balik. Aku nak makan dulu. Bye. So tadi masa kita tengah duduk, dia tanya nak try tak egg tart. So aku cakap dengar lah. Aku cakap jangan sikit. Banyak gimana aku tak habis ni. Oh, rangup ya. Buah dia sangat rangup. Dalamnya sangat lembut. Kalau egg tart nombor 1 sedap masa dekat Lisbon, ni egg tart nombor 2 sedap dekat hotel ni. Sama. Rasa dia hampir sama dengan original punya. Wih, sedap. Sepatutnya macam ni lah. Dalam ni macam custard. Dia macam cair di mulut. Karena kita nak masuk USJ. So, jom. Aku macam nak kena minta wheelchair dah. Okay, so kita nak main blaster drop off. Aku tak tahu benda apa, tapi dia bagi benda ni. Roller coaster mampus aku. So kita dah habis ride minion tadi. Dia bukan ride, dia macam naik atas sebab kita tembak je. So aku punya point 166,000. Okay lah. And then yang tu ride baru. And then the second one, kita akan pergi naik balik Harry Potter, The Forbidden Journey yang aku suka tu. So jom. And then we're back in Harry Potter. Aku suka. Welcome back to the land of Harry Potter. So kita dah sampai balik dekat kawasan Harry Potter for a second time. And then kita punya ride pukul 11. I miss this place. Jadi main Butterbeer sebab queue tak panjang macam last time. So aku beratur je. Kita punya ride kejap lagi pukul 11. So kita line up untuk Butterbeer dulu. Tanpa effort yang terlalu lama untuk beratur, kita dah dapat kita punya Butterbeer. Sebab sekarang kita datang time musim panas. So aku tak ambil lah yang panas. Aku ambil Butterbeer yang sejuk. So kita dah nak masuk dekat Forbidden Journey. Jom. So kita dah masuk dekat dalam Harry Potter. Kita dah habis naik Forbidden Journey. Untuk dapat rezeki untuk try lagi sekali naik Forbidden Journey tu is such a blessing. Aku macam I really enjoy the ride. Sebab last time aku kan pegang vanilla, bawa handphone semua kan. Yang ni memang aku tinggal handphone memang bawa diri je. Best sangat-sangat. Dia punya excitement tu sama macam masa first time naik dulu. So yang ni roller coaster. Maybe kat depan nanti I'll back out and patah balik belakang because I'm so scared.
Dah settle roller coaster? Tahu tak aku naik yang hippogriff tu? Ya, ride dia sekejap je. Macam satu round je. Pasal aku macam tak tahu nak naik ke tak. Tapi sebab aku nampak budak depan aku tu macam rendah je kan. So macam mesti tak bahaya sah kan. Pasal aku naik tutup mata. Aku ingat second round aku nak buka mata. Bila second round tu rupanya dah habis dah. My very first roller coaster tak mencabar sangat pun. Okey lah untuk first timer kan. So now aku dah consider balik aku nak naik ke tak ada next roller coaster. Sekarang ni aku nak keluar daripada Harry Potter. Sebab nak pergi jumpa member yang lain. Yang tim Malaysia yang lain dekat Hollywood. So now kita dah sampai dekat Manhattan area. Ingat tak aku cakap last time kalau aku datang lagi sekali aku cakap aku tak nak main ride pun tak apa. Aku just nak enjoy dia punya building dia sebab macam sama exactly the same kan. So sekarang ni member ni diorang budak-budak tim Malaysia semua nak main roller coaster. Aku tak nak naik roller coaster sebab aku takut. So I'm going to enjoy all of this by myself. Kat dalam tak boleh record. So aku nak masuk tengok sing sorang-sorang. Okay, so Butterbeer sekarang ni queue tak panjang. Tetapi kalau queue panjang boleh masuk dekat dalam restoran kat situ. Tapi sebab sekarang ni tengah hari, queue nak masuk restoran tu lagi panjang daripada queue Butterbeer. So aku beratur kat Butterbeer je kat luar ni instead of nak masuk dalam. Oh, thank you. So aku dah faham dah kenapa masa video lepas masa aku cakap aku beratur Butterbeer tu panjang gila, diorang cakap masa diorang pergi tak panjang pun. Yes, masa time aku datang ni yang ni memang tak panjang langsung. So ni second Butterbeer sebab sekarang tengah panas. Ni aku ambil yang frozen Butterbeer. Yang ni 900 yen. Kalau yang cold tadi dengan ataupun panas 800. Walaupun yang panas memang lagi sedap, tapi sebab sekarang panas gila, aku rasa yang this is the best one. So apa beza yang frozen dengan yang biasa? Yang frozen ni dia macam frappe. So kalau macam tengah panas macam ni, tak nak bagi dia cepat cair, so ambil yang frozen. So kalau yang frozen ni, kan aku cakap macam frap tadi kan, dia macam rasa slepi-slepi macam tu. Sekarang kita masuk dekat dalam Donkey Kong. Donkey Kong ni hari tu masa datang dengan hiker semua kita tak sempat nak masuk. So now baru kita nak explore. Aku rasa yang ni roller coaster tapi aku nampak ada budak lalu ketok. So aku macam okay berani tak apa. Dan kita jalan naik. Tapi tu tak lah ambil video. Aku pun tak berani nak pegang sebab aku tak ada expect dia laju macam mana. Second roller coaster. So kalau tak nak waste time pergi dekat restoran ke apa, kat sini pun ada vending machine juga. Beli air kat sini je and then grab and go. Tempat dia yang ni betul-betul dekat depan Jaws. Yang ni pun hari tu kita tak sempat nak explore sebab dah sampai malam kan. So now aku dah split dah dengan tim Malaysia. Aku datang serang-serang aku nak masuk Detective Conan punya 4D. Aku dah habis tengok Conan sebagai seorang yang minat baca komik Conan masa kecil. Rasa macam nak nangis. Lepas tu kan bila masuk dia punya kedai souvenir tu, sebab hari tu kita tak sempat masuk kan. Bila masuk kedai souvenir tu macam-macam benda dia dalam tu. Aku rasa macam terlalu menggamit memori. It heals my inner child. Best gila aku rasa, terlalu best. Lepas tu 4D dia tak sama macam 4D yang biasa kita tengok kat tempat lain. Aku rasa 4D dia macam sangat amazing. Bila keluar asap tu memang macam kita boleh rasa asap betul. Lepas tu memang asap terasa depan muka macam tu. Lepas tu tiba-tiba daripada tepi tu kit tu turun macam tu, macam the real kit. Memanglah orang yang pakai kostum kan. Aku frust tak ada seni Cikodo dengan Ran je. Ran dia macam terlalu berisi untuk Ran dalam imajinasi aku. Tapi Senoko dia sama. Kalau dia ada hiji pun aku dah happy dah. Tapi best lah, best. Aku rasa macam seronoknya. Okay, so next. Dah habis dah explore. Aku tak pergi kat Minion. Sepatutnya aku ada lagi satu express pass untuk Minion. Tapi sebab aku sakit kepala. Lepas tu kita pun ada party pukul 5.30. Klub punya party dekat USJ, close party. So now aku nak pergi cari popcorn je dulu. Kalau jumpa sebab Vanilla hari tu dia nak yang star tu, tapi tak sempat nak beli. Dan kita nak pergi dah dekat tempat event. Bye. So ni section untuk halal food kita. Sayur, yang ni candy sandwich, yang ni sardine and potato. Aku rasa yang ni macam dah tak boleh makan kot. So
So ni breakfast kita hari ni. Sebab semalam kita dah makan dan kita tahu kita nak makan apa. So kita terus fokus ambil benda yang kita nak makan. Cuma yang tak bestnya hari ni tak ada salmon. Semalam semua salmon dia sedap gila, tapi tak ada pula hari ni. So aku ambil nasi dengan mi soso, bendi. Yang ni crunchy soy sauce dia panggil. Dia macam ikan bilis, macam sambal cekno macam tak, sedap gila. Ni Japanese omelette, hash brown. Ini vegetable tempura, salad. So jom makan. Nak cakap betapa sedapnya sambal ni. Tengok ni aku ambil. Tengok dia ambil dekat. Ni meja ni ada. Semua orang ambil. Atira punya ada. Ni kita baru nak suruh dia cuba. Sedap kan? Sesi mengejar egg tart sebab egg tart dia sangat sedap. Ni Danish punya dah ambil 3. Kau ambil 2, Zam ambil 1. Hari ke tak tahu. Hari ke berapa in Japan? Hari ni hari ke 3 in Osaka. So kita nak explore Umeda Sky Building. Kita nak naik ferry. Lepas tu kita naik hop on hop off bus. And last kali kita akan stop dekat Dotonbori. So jom kita naik bus. Yang hari ni kita naik bus daripada Klook. And thank you for the postcard. Sekarang kita dah sampai dekat Umeda Sky Building. Kita nak naik atas. Nampak tak beramai-ramai kat sini. Kita ada 4 bus kat sini. Ada 112 orang. Kalau korang datang dekat Osaka, pergi je dekat Klook tu, ambil day trip dan ambil yang hop on hop off bus. So dia akan buat kita pusing ke Osaka dan duduk dalam bus yang sangat selesa. So tak payah nak turun train, naik train ke apa. Kat sini panas. Semua orang jalan kat tepi-tepi ni sebab tak nak kena panas. Manja orang Asia ni. Salah lah, bukan dekat Umeda Sky Building lah. Kita dekat Tempozan Ferris wheel belakang tu yang kita naik malam tu. So ni waktu siang. Alah, salah location, maafkan saya. Saya cakap ramai kat sini, datang putih balik semua gelap, samben dengan panas. So kan daripada sana Tempozan tu jalan straight macam aku cerita sebelum ni, jumpa aquarium kayu kani, and then belok kanan masuk kawasan cafe, and then turun bawah pergi ke dia punya jetty untuk naik cruise tu. So hari ni kita akan naik Santa Maria lagi sekali untuk kali yang ketiga. Kat belakang ni cruise Santa Maria kita akan naik jet lagi. So berbeza dengan trip kita hari tu, yang ni dia memang catat the whole Santa Maria ni untuk kita orang je. Ramai kot kan, 112 orang. Naiklah lagi sekali kita ke atas kapal yang inspired by Christopher Columbus punya kapal dulu. Jom. Walaupun dah 3 kali naik, tapi ni first time tengok dia turunkan dia punya layar tu. Kalau perasan kapal besar kat belakang tu kapal daripada Malta. Ni yang kalau kita nak masuk, sebabnya kita kena beli air kan. Tapi ni dia orang dah reserve look sahaja. So jom masuk. Hello. So ni first time aku masuk dekat bahagian ni sebab kat luar sangat panas. So kita nak duduk dekat bahagian dalam. So kita dah masuk dekat Santa Maria Cruise ni. So macam biasa dia akan pusing bawa kita lalu ke atas ni 45 minit. Dia akan pusing sampai dia akan U-turn balik dekat jabatan macam San Francisco tu. Dan kapal ni sebenarnya dia buat tahun 1990 dan dia mimik kepada Christopher Columbus punya kapal. Walaupun dia tiru kapal Christopher Columbus inspired, tapi kapal ni 2 kali ganda lagi besar daripada kapal Christopher Columbus tu. Untuk datang sini macam biasa kena turun dekat, kalau naik train turun dekat stesen yang dekat dengan Tempozan punya Ferris wheel tu. Kalau nak naik bus ambil yang day trip dengan Klook, terus turun kat sana, nanti dia akan bawa kita ke tempat lain. So dia macam senang lah. Bas tu akan tunggu kita kat situ. Kalau kita nak turun dekat sini, tak nak bawa barang ke apa, bertinggal barang kat atas bas. Lepas tu kita turun je buat diri, and then dah settle, kita naik balik. Sebab kat luar sangat panas. Aku duduk sekejap je kat atas tadi dalam 10 minit macam tu. Lepas tu aku terus masuk kat bahagian indoor. Bahagian indoor yang terus masuk ni sebenarnya bahagian kalau macam nak duduk kat sini, kena beli air tak silap aku. Dan aku tak ingat berapa yang, maybe 1,500 yen ke apa macam tu. Tapi kalau tak nak duduk tempat yang berbayar tapi ada aircon, dia ada satu lagi section yang belah sana bawah, boleh masuk di bawah tu juga. Yang tu macam tersorok sikit, orang tak perasan. Kalau tengok dalam travelog yang lepas aku ada share, dia macam kayu-kayu sikit tu. Jumpa balik dekat next destination nanti. Okay? So, sekarang kita orang sampai dekat The Sumo Hall, Hirozuka, Osaka. Tiket boleh beli dekat Klook juga. Starting price RM416. Show dia setiap hari kecuali hari Selasa. Kerana hari Selasa kat sini. Tapi untuk hari ni kita akan masuk private events yang kita orang je ada kat dalam tu. So, jom. So, semua ni dia bukan sekadar acara sukan dekat sini. Dia macam satu upacara Shinto. Dia macam satu simbol kekuatan dan simbol kesucian dekat sini. Sebab tu bila aku masuk tengok baru aku faham kenapa benda ni masih dikekalkan dalam adat diorang sampai sekarang. Ni sleeper. Tapi dia tak putuskan, kita kena cabut sendiri daripada tempat dia tu. So, ni dia bagi number untuk lucky draw. So, bila kita punya tiket tu dia include dengan lunch dengan air. So, kita boleh pilih air yang ada dekat sini lah. Tu counter dia, nanti redeem je air dekat counter ni. Hi, can I get a green tea? Green tea, yeah? Yes. You'll take on drink stick? Yes. Thank you. Sorry. Alright.
Okay, Pak. Okay, thank you. So, aku ambil air green tea. So, kita dah masuk dah dekat dalam hall. Sitting arrangement dia macam kita tengok wayang. Dia ada layer macam tu. So, kita orang sebab halal meal, kita orang punya halal portion dia dah letak dekat area sini. Third level. So, kita duduk dekat area sini lah. And then stage dekat depan tu. So, dekat semua hall ni, bila kita beli tiket dia yang RM416 tu, dia memang ada include satu air yang kita redeem tadi dengan satu lunch. So, lunch kat sini dan dia ada halal certified punya lunch. So, yang ni halal food yang kita dapat lah. Dan dia juga bagi dekat kita, apa nama kacang ni edamame ni. So, ni makanan dia. So, yang kita masuk ni hall dia. Dia bukan macam satu stadium besar tau. Dia macam a private and intimate show untuk kita orang je boleh muat dalam 100 orang sebab kita orang 112 orang. Dan bila kita masuk, dia akan introduce sumo wrestler tu lah. Ada 4 orang sumo wrestler, ada 3 round of sumo. First dia akan lawan yang first and second. Siapa yang menang akan pergi final. So, the first match dia ambil masa dalam 40 saat je untuk habiskan match tu. And then dia cycle pula yang third dengan fourth. Kalau siapa yang menang pergi final. So, dia lawan-lawan. Last sekali tinggallah 2 orang ni guys. Yang menariknya kan kita ada nombor lucky draw tadi. Nombor lucky draw tu dia akan panggil sesiapa 5 orang untuk naik atas stage dan lawan dengan orang yang sumo tu. Sumo wrestler tu. Semua untuk 3 round dah habis. Sekarang ni dia panggil balik orang yang ada lucky number tadi. Dia panggil 5 orang naik atas stage. So orang yang naik atas stage tu dia boleh pilih dia nak lawan dengan siapa. Tak adalah dia lawan betul-betul macam dia lawan dengan sesama dia. Tapi macam kelakar dan macam very nice. So daripada Malaysia ada 2 kontestan tadi naik atas stage tu. Ada 2 orang daripada Malaysia yang lucky dah akan naik atas stage lepas ni. Dengan orang-orang semua tu. Contestant daripada Malaysia. Red, come on Red. Contestant kedua daripada Malaysia juga. Dia pilih nak lawan yang paling besar. So dah habis lah event sumo kita. We're gonna say goodbye to the sumo wrestler. Aku expect bila aku tengok sumo ni macam orang macam muka garang-garang, macam nak gaduh kan. Tapi sebenarnya tak. Dia datang, dia masuk, dia boleh melambai-lambai, hi-hi semua lagi. Dan it's a fun sebenarnya. Dia macam satu experience yang lain daripada yang lain, yang jarang orang highlight bila orang datang Japan. So harga tiket masuk minimum RM416. Boleh beli dekat Klook. Kalau guna promo code aku, boleh dapat more discount. And harga tiket dia tu dah termasuk dengan lunch, ada halal option. Dapat free drinks dengan ada ni lah, kacang ni, edamame ni. Nice, very nice experience. Okay, so last sebelum kita balik, kita ambil gambar dengan orang atas semua, the whole group with the sumo wrestlers. Thank you. Thank you. Okay, so kita dah habis dah tengok kita punya sumo. So now kita nak keluar, nak naik bas sebab dia pergi dekat next destination. Jom. We'll see you. See you. Hi. So untuk naik ke Haruka 300 ni ada 2 lift kita kena naik. Kita akan naik lift daripada level 16 ke level 60. Dia meramai, dia penuh kat sini. Dah so kita pergi kedai yang satu lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok kita orang tengah buat apa kat sini. Drag punya earpod jatuh kat dalam tu. Tak pernah lagi aku jalan kat Jepun tarik handbag. Sorry, tarik luggage. Malam-malam macam ni.